Ini maruah seorang perempuan tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Maruah seorang perempuan yang paling tinggi. Hari ini yang berlaku, dah jadi isteri orang pun berapa ramai lelaki-lelaki boleh sentuh dia. Wal'iyadzubillah. Tanda paling hina seorang perempuan yang tidak halal lah, lelaki yang tidak halal. Umur 3 tahun Maryam dipelihara oleh bapa saudaranya Nabi Zakaria. Tu orang panggil keluarga Imran, semua orang soleh. Nabi Zakaria ada anak, bukan imam masjid tau, bukan mufti, rasul, nama Yahya. Subhanallah, semua keluarga syurga ni. Sebab apa? Cara berfikir mereka ni. Adakah mereka kaya raya, punya gedung yang besar-besar? Tak. Mereka punya Allah, mereka punya doa yang baik, mereka punya niat-niat yang baik. Dapat anak, ya Allah, jadikan anak ini khidmat untuk umat Islam. Untuk ni baru dapat. Maka Maryam pun dipelihara di satu tempat yang tak ada siapa pernah masuk di dalam bilik itu. Dia pun membesar sebagai seorang remaja, umur 9, umur 11, umur 13. Setiap hari Maryam mengabdikan dirinya beribadat kepada Allah. Tiap-tiap hari Maryam baca Taurat. Waktu tu kitab Taurat. Taurat ni kalau zaman ni kita kata Quran. Tiap-tiap hari Maryam rajin baca Taurat. Dia rajin solat. Solat ni bukan umat Nabi Muhammad, jangan silap. Solat ni sejak Zabi Adam AS. Solat cuma beza rakaat, beza waktu saja. Ada rukuk, ada sujud, ada i'tidal, sama. Beza rakaat, beza waktu. Ada rasul, waktu dia sekian, ada rasul, kita 5 waktu. Maryam solat, berzikir, berdoa tiap-tiap hari, mengabdikan seluruh dirinya untuk beribadat. Bila jadi orang baik macam tu, ujian besar tak? Ujian besar. Tuan-tuan dengar ni, untuk saya dan kita semua faham. Bila jadi orang baik yang Allah sayang, Allah akan bagi ujian yang besar. Apa dia? Ujian Sayyidatuna Maryam. Ujian Sayyidatuna Maryam, bila dah jadi baik macam tu, Allah Ta'ala uji, Allah bagi dia mengandung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Besar ujian tu tuan-tuan. Allah hantar pergi malaikat. Malaikat tak ada jantina. Cuma bila dia berupa untuk jumpa mai bercakap dengan orang, dia akan bertukar dengan izin Allah menjadi laki-laki, tubuh badan rupa paras lelaki. Apabila Maryam telah pun menginjak dewasa, anak dara dah, satu hari tiba-tiba ada laki-laki masuk dalam bilik dia. Bila Maryam tengok tak pernah puluhan tahun laki-laki masuk dalam bilik dia, Maryam kata, aku